Macam mana filem animasi buruk ni boleh jadi filem yang berjaya di China dan mungkin bakal masuk pawagam di Malaysia? Ini New Lie bermaksud Lembu Datang. Filem animasi 86 minit dibuat oleh ibu dan anak selama 5 tahun menggunakan SketchUp, software 3D untuk desain bangunan dan interior design. Asalnya pengedar filem nasihatkan jangan tayang, tapi si anak ni kenal dengan pihak pengedar. Dia tetap berkeras nak tayang sebab dia dah susah payah untuk siapkan filem tu bilang. Nah, kenalan memainkan peranan. Lepas tu untuk marketing, diorang ambil marker, lukis sendiri atas banner. Poster asal boleh je, janji ada. 牛来的海报是这样的。 Bila filem ni mula ditayangkan, tak ramai pun orang tengok. Memang filem ni bakal tenggelam, tapi tak ada hujan, tak ada ribut. Orang yang dah tengok filem ni pergi upload babak-babak daripada filem ni dekat internet. Dari poster pelik, dialog pelik, animasi pelik, semua terus jadi meme. Semua orang kutuk, bapa buruknya. Tapi semakin orang kutuk, semakin ramai pula yang nak pergi tengok. Nak tahu seburuk mana sebenarnya filem ni? Noh, buruk betul sampai diberi tepukan gemuruh. Dan disebabkan rasa ingin tahu tu, kutipan filem ni tiba-tiba melonjak sampai 14 juta. Lepas tu, pawagam-pawagam lain seluruh negara mula tambah tayangan dan poster pun masih kekal pakai lukisan tangan. So setiap lokasi pawagam, desain dia berbeza. Daripada filem yang hampir tak ada orang peduli terus bersaing dengan filem blockbuster lain. Netizen angkat filem ni sebagai penawar untuk AI sebab keburukan dia datang secara semula jadi dan AI pun tak boleh hasilkan seni buruk macam ni. So moral of the story dia apa? Komen di bawah.